Dan So mereka bukan attack secara remeh. I rasa ada juga apa orang cakap weightage on the issue yang mereka bawa. Contohnya Wikasan bawa isu MAHB kan? yeah, I think that's a legit question to ask. yeah, of Sama course. juga dengan isu yang My Kiosk tu. Betul. Sebuah projek Gajah Putih. Right? Semua Tersadai macam tu je. tersadai macam tu saja. So bila mereka tanya soalan tu, mereka memainkan peranan untuk bertanya mengenai sebab ini mewakilkan duit rakyat. Ini Betul. isu rakyat. Bila mereka tak jawab, tak diberi peranan, then what is the keberadaan mereka untuk mereka terus berada dalam coalition tu? They are not even respected by their coalition partners. Itu kalau kurang 50% bang, itu dah kira gagal dah bang. Sebaik-baiknya kalau dah kurang 50%, sebaik-baiknya letak jawatan je lah. Talk about saya kena tembak, itu adalah pengalaman yang menggerikan. Okay. Yelah, kena tembak, masuk koma 35 hari. Ya, kejap. Kena tembak betul-betul lah ni. Kena tembak betul lah. Berapa banyak? Dua biji. Ugi. Bertemu kembali dalam episod ke-14 Podcast Sembang Santai bersama saya Sanjeevan dan Hai, saya Sudan. Sudan, kita kembali lagi dalam episod yang ke-14 Podcast Sembang Santai. Betul. Dengan wajah baru. Aha. Estetik. Aesthetically Bukan wajah baru. kita lah. Masih kita lagi lah. So how are you, Sudan? I'm good. Macam mana dengan you, bro? Baik. Okay. So minggu ni kita nak kupas beberapa isu, Okay. beberapa perkara. Saya rasa penonton-penonton kita pun tengah menunggu apakah isu yang kita nak kupas minggu ni. Okay. Maybe Sudan boleh mulakan? Baik. Hari ini kita akan berbincang satu isu yang kaum Cina, kaum India banyak perhatikan ke belakang ini ya. Mengenai keberadaan dua parti politik, iaitu satu ialah MCA dan obviously we also going to talk a little bit about MIC juga. Ya. Di dalam kerajaan madani pada hari ini. Topik ini interesting sebab jika kita lihat walaupun dua parti tradisional ini berada dalam kerajaan pada hari ini, tapi mereka tidak mempunyai sebuah peranan kukuh dalam kerajaan. So, adakah mereka patut kekal dalam kerajaan madani pada hari ini, or should they come out with principle? So that is what we're going to talk about. Saya pun ada baca satu keratan media massa dalam sebuah portal online yang mengatakan apakah MCA ni patut keluar daripada Barisan Nasional dan keluar daripada Madani. So then kalau kita lihat, saya rasa ramai pemimpin-pemimpin MCA dah lama dah menyatakan rasa tidak puas hati mereka terhadap kerajaan Madani ini sekian lama dalam media massa, dalam dia orang punya Facebook dan sebagainya. Betul. Dan sering kali kita tengok pemimpin MCA ni bertikam lidah dengan pemimpin DAP. Contohnya dalam isu My Kiosk. Okay. Apabila MCA membangkitkan isu My Kiosk dan minta benda tu supaya disiasat, pemimpin DAP atau menteri DAP Ngah Komeng tidak berpuas hati. Dan ada pemimpin MCA dari Pahang disiasat, dipanggil, dirakam keterangan dan sebagainya. Saya rasa sebuah parti macam MCA ni adalah parti dalam coalition bersama-sama, parti yang bersama-sama dalam kerajaan Madani pada hari ini. Bila mereka sendiri rasa tak puas hati dengan prestasi kerajaan Madani, apatah lagi rakyat biasa. Betul. Di luar. Betul. Saya rasa rakyat lagi menyampah dengan kerajaan pada hari ini. Rakyat marahlah.
Dan mereka yang bercakap ini bukan calang-calang orang. Ya, rasa MC pada hari ni ada berapa kursi? Dua parlimen kan? Ya. Satu Air Hitam, satu lagi Tanjung Piai. Tanjung Piai, ya. MIC pula pun sama juga. Satu Tapah. Mereka diwakili oleh siapa? Satu Presiden Parti, MCA. Ya. The other ones Timbalan Presiden. Tapi peliknya macam suara mereka tidak dihargai. Ya. Today these people are like actually opponents of Madani. Ya. Bukan sebagai seorang rakan sekutu. Tidak diberikan sebarang peranan dalam kerajaan pada hari ini dan sebagainya. Dan yang paling ketara apabila parti macam MIC tarik diri daripada menyertai PRN yang lepas. MIC itu terang-terang nampak. Terang-terang ya, nampak. MIC kata dia takkan bertanding dalam PRN pada tahun 2023. Jadi kita boleh nampak mereka tidur sebantal tapi mimpi berlainan. Betul. So dan mereka bukan attack secara remeh. I rasa ada juga weightage on the issue yang mereka bawa. Contohnya Wika bawa isu MEHB kan? Yeah. I think that's a legit question to ask. Yeah, of Sama course. juga dengan isu yang My Kiosk tu. Betul. Sebuah projek Gajah Putih. Right? Semua tersadai macam tu je. Tersadai macam tu saja. So bila mereka tanya soalan tu, mereka memainkan peranan untuk bertanya mengenai sebab ini mewakilkan duit rakyat. Ini isu rakyat. Bila mereka tak jawab, tak diberi peranan, then what is the keberadaan mereka untuk mereka terus berada dalam coalition tu? They are not even respected by their coalition partners. I agree. At this point sekarang ni, adakah mereka masih berfungsi as a coalition partner ataupun mereka sekadar boneka? That's what's running in my mind, and I think that's what's running in, I believe, even in their members' mind as well. Sebab tu saya rasa kebelakangan ini MCA terutamanya sudah mula membuat mesyuarat akad umbi, dan mereka, saya dengar lah, ada ura-ura bercakap untuk keluar daripada blok Kerajaan Madani. So in that sense, what do you think? What do you think about that? If you ask my personal opinion, Sudan, I think they should just leave Madani. Kalau mereka tak nak kehilangan sokongan rakyat, macam MCA dia ada sokongan kaum Cina, MIC ada sokongan kaum India. Okay, masih ada lagi? Ada lagi. Okay. I mean, whether you like it or not, MIC ni ialah sebuah parti yang dah bertapak berpuluh tahun. Baik. Dan ada juga jasa mereka pada masyarakat India. Memang tidak boleh nafikan. Memang tak ada siapa yang boleh kata MIC ni tidak ada jasa mereka. Kerajaan pada hari ini, ketika mereka menjadi pembangkang satu ketika dahulu, mereka seringkali, especially pemimpin-pemimpin India dalam PH, seringkali menyerang MIC supaya mereka boleh menjadi hero di mata masyarakat. Tetapi selepas mereka menjadi kerajaan, apa yang mereka buat, Sudan? Nothing. Sudan boleh nampak, boleh melihat sendiri apa yang mereka lakukan. Kita tengok isu mitra pada hari ini. And mereka bertubi-tubi mengenai isu mitra. Bila wang mitra ni akan dikeluarkan? Dana tu tak keluar. Senyap. Apa 40 ke 45 program. Duit 40 juta daripada first batch lah. Daripada 100 juta yang mereka cakap. Tak keluar. Senyap, takut semua. Itu baru satu. Ada anak muda yang bertanya kepada PM dalam sebuah majlis yang penuh dengan, saya rasa, lebih 1,000 orang. Dia tanya isu kuota untuk matrikulasi untuk anak muda yang bagus, yang bukan Melayu lah. Betul. Tapi bila dia tanya soalan kepada PM, dia dibuli macam tu je. Betul. Lepas tu propaganda. Kalau undi pada Perikatan Nasional PAS akan robohkan kuil. Siapa yang robohkan kuil? Selepas menjadi kerajaan, kita tengok balik kuil Masjid India tu. Betul. Zaman siapa benda tu terjadi? Betul. So benda-benda macam ni lah. So saya nak tanya, pemimpin-pemimpin India yang ada dalam kerajaan pada hari ini, yang satu ketika dulu daripada pembangkang, dulu berguling-guling menyerang MIC dan sebagainya, hari ini mereka pula
diam 1000 bahasa. Betul. Politik masyarakat India ni, kita perlukan suara. Right? Dan suara ini of course diwakili oleh parti-parti pemimpin-pemimpin kita lah. MIC of course pernah dominant at one point. Dan sebab mereka sebenarnya gagal atau kalah pilihan raya sebelum ini, because mereka berhenti bercakap dan memperjuangkan. In fact, I also have spoken, we call them drogi and whatnot. But why? Because we expect MIC to live up to the standard. Untuk bercakap demi masyarakat India. Hari ini, bila kita lihat begitu banyak isu-isu yang terjadi dari segi isu matrikulasi, isu kuil. Saya ingat lagi, Datuk Seri Sarwana berdiri di depan kuil itu. Masjid India tu. And dilanggar, tapi tak ada jawapan balas. No, Sudan, to be fair to them, I think we have to be fair to them. Saya rasa bukan saja isu kuil Masjid India, banyak perkara lain, banyak isu lain yang melibatkan kaum India. Kita sering kali nampak pemimpin dari MIC, Presiden dia Tan Sri Vigneswaran, Timbalan Presiden dia Datuk Seri Saravanan, dan ramai pemimpin-pemimpin MIC yang sering kali keluar memperjuangkan masalah kaum India. Itu tidak boleh dinafikan. Walaupun mereka berada dalam kerajaan pada hari ini, mereka masih memberikan suara mereka untuk masalah kaum India. Jadi I think on that part of it we have to be fair to them. Tapi persoalan yang paling besar adalah parti yang menjadi tulang belakang pada kerajaan pada hari ini adalah PKR. Betul. Adalah DAP. Ya. Mana pemimpin-pemimpin India daripada PKR dan DAP? Mereka telah zip mulut mereka. Sama ada telah zip mulut ataupun mulut tu ditinggalkan kat rumah. Itu je jawapan dia. Betul. That is why rakyat sudah mula cari alternatif baru. Rakyat mahukan rakyat mencari pemimpin NGO contohnya, aktivis and whatnot, because they want proper voices, proper leaders to speak out. Kan? Hari ini, kita tanya balik. Contohlah kalau MIC, MCA, keluar daripada parti, daripada blok kerajaan contohnya. Daripada Madani lah. Daripada Madani. What will happen? Adakah mereka akan masih kuat? Ataupun I think the obvious fact is mereka takut mereka akan jadi lemah ataupun tenggelam. What do you think can be the obvious scenario kalau contohnya mereka keluar pada hari ini? Saya rasa kalau mereka keluar, kalau MIC dengan MCA ni keluar daripada Madani, masa depan mereka akan lebih cerah. Itu saya percaya. Sebab apa saya kata begitu? Kita tengok approval rating PM yang ada pada hari ini yang dikeluarkan baru-baru ni oleh Merdeka Center. Dia kata approval rating dia 55%. 55%. 55%. 55%. Okay. So then, do you know 55% is considered very low? Yeah, of course. 5% more you lose the majority already. Yeah, so it's considered very low. Okay. Kita tengok bandingkan dengan zaman Tan Sri Muhyiddin. Okay. Ketika Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri tahun 2021, approval rating beliau adalah 67%. Dan 2021 was post-COVID. Betul. You know, COVID, you know lah, we had lockdown. That was the lowest point for the country. Betul. Economy was bad. Lockdown. You know, people lost their job. A lot of things happened. Yes, very negative period. Yes, quite a critical period for the country. And pada masa itu pun, approval rating Tan Sri Muhyiddin adalah 67%. Betul. I think as a Prime Minister, you should have about 60 to 70% of the rakyat support. At least kan? Tapi hari ini, Perdana Menteri yang kita ada hari ini adalah Perdana Menteri yang sangat rajin. Keluar, pergi semua negara, boleh spend lebih kurang 40 juta on travel expenses, you know, untuk mencari FDI. Walaupun begitu rajin, balik saya selalu tengok Ngan Komeng tweet SIM daripada Penang tu, dia tweet, PM baru sampai awal pagi. Lepas tu sudah sampai kat pejabat. Tu saya kata, dia bukan naik pesawat komersial lah, dia naik private jet. Betul. Ada katil, ada whatnot semua kan. Nak bodek PM pun agak-agak lah. So coming back to where we are. Ni dia kata PM yang ada hari ni, dia rajin, dia keluar mencari FDI dan sebagainya. Punyalah rajin, selalu keluar. Tapi approval rating 55. Itu sekarang.
minggu depan dengan kemasukan Ya, cukai dengan baru. pelaksanaan additional 2% SST Betul. dan kenaikan harga barang dan sebagainya bakal memberi impak yang teruk kepada rakyat biasa. Kalau dibuat, saya rasa betul lah apa Sultan cakap, kalau dibuat satu kajian secara bebas pada bulan Julai, sila-sila akan bagi 35% kot. Itu kalau kurang 50% bang, itu dah kira gagal dah bang. Sebaik-baiknya kalau dah kurang 50%, sebaik-baiknya letak jawatan je lah. Kalau yalah. Itulah perkara yang lebih bermaruah. Betul. Tapi you kena faham lah, ini kita bercakap mengenai kerajaan Madani. Soal maruah, prinsip semua ni mereka sudah lama gadai. Tak ada lagi dalam buku mereka, no such thing lagi. Boleh janji dulu, kencing kemudian. Ya, janji dulu, kencing kemudian. Coming back to MCA and MIC, I agree with you. Memang hari ini kalau MCA dengan MIC terus kekal dalam kerajaan, mereka akan dipijak oleh sekarang ni pun dah dipijak. Betul. Mereka akan dicumuh oleh rakyat pula. Sudah sekarang ni pun kedua-dua parti besar ni dah dipijak teruk, dah nyawa-nyawa ikan. So bagi saya lebih baik tinggalkan je Madani dan mencari ruang dan peluang untuk memperjuangkan kebajikan dan hak rakyat. Jadi rakyat pun akan mula kembalikan keyakinan dan sokongan mereka kepada kedua-dua parti besar ni. Ya, betul. So they are at this point where we call coma lah. Kan koma kan, mereka tak boleh nak berjuang ke depan, tak boleh. Kekal pun tak boleh, tak guna juga. Sebab mereka memang tak dipandang. So the right thing I think is, you're right, mereka harus keluar. Lawan sistem tu dari luar. Saya rasa pimpinan MCA ni di peringkat bahagian pun dah ramai mula bersuara. Baru-baru ni saya ada baca seorang pemimpin dari Pahang bersuara lebih baik kita keluar saja. Dia pemimpin di negeri Pahang dan dia kata lebih baik kita keluar. Saya tengok pemimpin MCA pun ditindas macam pembangkang. Contohnya minggu lepas, one of the wanita punya leader, Wong Si Mun from Pahang, because she was very aggressive and actively talking about my kiosk. Dia dipanggil ke balai polis dan telefon dia dirampas. Dirampas, ya betul. Itu dah namanya macam pembangkang sebenarnya. Kerajaan ni, bukan ke kerajaan ni kata nak mansuhkan akta Section 233 Akta Multimedia. Sampai hari ini gunakan akta tu terhadap pengkritik kerajaan. Itu tak apa, mereka kerajaan kan. That is their basic reasoning lah. Selagi akta tu ada, kita guna je lah. Tapi mereka lupa reformasi mereka janjikan. Itu masih setakat mulut je lah. Yes. And that is why it's dangerous for this party to continue to be there. Kalau mereka terus diam, mereka akan hilang kerelevan seperti mana kerajaan Madani telah ditinggalkan oleh rakyat. So then one more thing. Saya rasa rakyat Malaysia, khususnya yang bukan Melayu, kaum Cina dan kaum India ni patut tidak diperbodohkan lagi ataupun ditunggang oleh ahli-ahli politik. Okay? Dengan propaganda-propaganda yang jahat. Contoh seperti, kalau PAS berkuasa, kuil akan dioborkan. Orang bukan Melayu terpaksa akan dijadikan Islam dan sebagainya. Saya tengok okey je kuil ke sana. Zaman mereka dekat Kelantan Terengganu dekat Kelantan Terengganu okey je, tak ada masalah pun. Tak ada pun saya tengok yang bukan Melayu dipaksa untuk masuk Islam, tak ada pun. Terulalah senyang batan Terulalah. Terulalah bayangkan grand apa daripada Kedah lah yang serius, Terengganu seri, Kelantan lah kau dah terulalah lagi. Ya, so itu propaganda lah then. Betul, Terengganu lah terulalah மட்டும் இல்ல ரதமே இருக்கு. ரத ஊர்வலமே இருக்கு. So things like that. Okay. I give you example lah. So then for the past 2 months, saya di Jeram Padang. Okay. Saya turun banyak, terulah season. So saya pun turun lah. Banyak kuil yang menjemput untuk menghadiri perayaan tahunan mereka kan. Saya turun. Tak ada satu kuil pun saya nampak batang hidung adun kawasan. Adun kawasan daripada Barisan Nasional. Tak ada satu kuil pun saya nampak batang hidung adun daripada Barisan Nasional. Okey? Sebabnya kalau dia datang kuil kan biasa dia letak bunga malai, dia letak yang kain.
dia tak boleh nak terima tu. Oh. So satu kuil pun tak nampak dia. Undi orang India nak. Tapi bila perayaan kuil semua, you tak boleh datang. Buat apa nak jadi adun macam tu? Itu bukan proses keagamaan. Itu cuma menghormati VIP yang datang. Exactly. Kalau borang letak bunga malai. Bunga malai ini bukan satu upacara. Dia adalah satu penghormatan yang diberi. Ya, betul. Tapi kalau itu pun, kalau you terima, you rasa you akan hilang undi orang Melayu. Susahlah. Tapi then masa PRU nak terhege-hege datang. Jumpa balik orang India minta undi. So things like that. Ini benda yang saya tengok depan mata saya. Benda yang saya lalui depan mata saya. Macam mana keadaan di tempat lain? Saya beberapa hari lepas saya pergi ke Trula, Sentul lah. So jumpa jugalah dengan banyak orang di sana. Banyak orang datang bercakap dengan saya mengenai politik masyarakat India. Dan mereka berkata sudah tiba masanya untuk kita mempunyai sebuah konsensus masyarakat India di mana we come together and we put our agendas and our needs up front. Di antaranya ialah banyak pemimpin-pemimpin dan juga ahli parti MIC. Mereka datang. Walaupun mereka faham saya berada di sini, tapi they say we are speaking the right things, the same things. Seperti mana mereka ingin menjamin development of the Indian community, kita pun mahukan benda yang sama. So, kenapa kita tidak boleh bersuara bersama? I think that's where we are talking, kan? Obviously sekarang ni, kita tengok MCA sudah mula bersuara. Secara rasmi, di peringkat akar umbi, mesyuarat dan sebagainya. And I think it's right time for MIC untuk membawa suara-suara ini ke kepimpinan mereka. Because apa gunanya menjadi sebuah boneka di dalam sebuah kerajaan yang tidak relevan lagi? I think that is the question that MCA and MIC must ask themselves. Yeah, I agree. So saya rasa memang tidak ada masa lagi dan tak perlu nak takut-takut. Takut kita diugut, takut kita ditangkap, takut kita dituduh dan sebagainya. Rakyat, masyarakat India, baik masyarakat Cina dan juga orang Melayu patut bangkit lawan. Zaman Perdana Menteri sebelum ni, tak ada pun orang naikkan harga barang, naikkan segala-galanya dengan, tak ada kegilaan macam ni, Sudan. Tapi sekarang apa orang di luar, rakyat biasa panggil benda ni kegilaan. Benar. It's madness. Betul. Things are like just rising up. Cost of living has, I don't know, skyrocketed. Betul. So cukai baru diperkenal, subsidi ditarik, kan? So harga barang naik. Berapa lama kita nak takut? Kita nak ditangkap, kita nak dituduh, kita nak dibunuh. Betul. Tak perlu takut. Kalau selagi kita tak bangkit lawan benda-benda macam ni, kita akan terus dipijak. Betul. Dan MIC dan MC kena faham, kalau mereka continue to support kerajaan Madani, maksudnya mereka pun bersetuju secara diam dengan apa yang dibawa oleh kerajaan Madani, iaitu dalam isu cukai naik, subsidi ditarik dan juga harga barang naik, mereka sokong. Is that what is their policy? I don't think so. Kan? Mereka harus be more firm in telling what is their policy sebenarnya. Kalau setakat nak takut-takut kita ditangkap, dituduh, Sudan, saya dah lalui banyak dah. Dah ditembak, dah ditangkap, dah dituduh berpuluh kes jenayah. Berapa banyak phone sudah masuk dalam saya pun lupa kiraan dia lah. So tapi saya lalui proses mahkamah, saya buktikan diri saya tak bersalah di mahkamah. Tak ada satu kes pun yang berjaya mereka buktikan di mahkamah. Jadi bagi saya tak ada apa-apa yang saya perlu takut dengan sesiapa pun. Abang boleh tulis memo tak dekat Anwar bagi idea macam ni? Sebab dia nampaknya tak suka ikut proses mahkamah. Dia suka buat proses immunity. Lain kali saya pun nak file kan, adakah saya boleh dapat immunity? Saya pun nak request immunity lah. Kecam kerajaan, kalau dipanggil, dituduh ke disiasat, saya nak immunity. Saya nak immunity. So kita kena cabarlah. Bila kita faham kerajaan ini sudah hilang their north compass, it's time for us to speak up. Tak kisahlah kalau you tahu this coalition that you are in is not right for you, faham lah, you have to reconsider your position. Sebab kalau tidak consider, saya takut satu hari nanti MIC dan juga MCA ni
akan hanya tinggal nama sahaja. Menjelang PRU nanti, orang akan fikir ini ialah parti yang gagal memperjuangkan masalah rakyat dan isu rakyat. Jadi apa gunanya untuk membela mereka lagi? So I think it's high time for them to reconsider. And kalau mereka tak dapat bersuara secara efektif di dalam kerajaan, maka saya rasa mereka akan jadi lebih efektif kalau mereka berada di blok yang benar. Setuju. Saya sangat setuju dengan Sultan. Ini kita kena ini saya haraplah orang-orang MIC contohnya ataupun orang-orang MCA, jika mereka lihat, I think they have to start speaking up. Brother Sanjeevan, kita sentuh sekejap mengenai Wong Siew Moon ya. So I think that is a little bit unique. Wong Siew Moon ni sebenarnya ialah orang MCA. Ya, ketua pemuda MCA Pahang. Saudari Wong Siew Moon. Dan saya of course saya pun memang follow dia. Saya lihat video-video dia dalam TikTok. Saya tidak faham kenapa beliau pula yang dipanggil untuk datang ke balai polis beri keterangan dan dirampas telefon. Sebab I think you guys have same similarities. Setiap minggu bawakan isu rakyat, you post it on TikTok dengan cara yang agak unik, entertaining dan sebagainya. Dan of course dia dapat a lot of views dan comments daripada rakyat. Adakah Sanjeevan rasa apa yang terjadi dekat Wong Siew Moon ni wajar atau tidak? Bagi saya obviously tak wajar. Kalau mengkritik kerajaan tu, bagaimanakah mengkritik kerajaan tu boleh menjadi satu jenayah? Beliau bukan melemparkan tuduhan-tuduhan ataupun fitnah dan sebagainya. Dan tambahan pula, beliau adalah pemimpin sebuah parti yang merupakan parti dalam kerajaan pada hari ini. Jadi bertanya soalan kepada kerajaan, membawa isu rakyat. Kenapa duit sekian-sekian banyak dibelanjakan? Contohnya isu MyKios yang beliau bawa dan sebagainya. Itu bukan jenayah. Fighting injustice cannot be a crime. Okay. So I tak setuju dengan benda tu. Dan bukankah kerajaan ni satu ketika dulu mereka menjanjikan mereka nak memansuhkan Seksyen 233 Akta Multimedia. Tapi seksyen yang sama, akta yang sama digunakan untuk menekan pengkritik kerajaan pada hari ini. I don't think it's something fair. Dan kerajaan pun, saya tak faham juga another thing. Apabila isu-isu ini dibangkitkan dan isu ini wajar dan mempunyai weightage dia sendiri kan, kenapa mereka tidak memikirkan solusi kepada isu itu tetapi lebih suka suppress? Bukankah itu dikira antara kerajaan jalan yang paling singkat? Okay. Paling mudah, paling singkat. Gunakan kuasa yang ada di tangan untuk menekan, menakutkan, mengugut orang supaya berhenti bercakap, berhenti bersuara. Macam saya pun kalau Sultan tengok, saya pun ada keluarkan banyak video bercakap mengenai isu-isu rakyat. Betul. Membawa masalah rakyat dan sebagainya. Ya. Jangan kejap. Saya tengok video terbaru tu isu longkang kan. Isu longkang pun boleh jadi sensitif kat dia orang. Boleh koyak. Boleh koyak Isu longkang pun boleh koyak. Sebab yalah, isu longkang pun boleh koyak sebab mentaliti longkang. Faham. Sebab mentaliti longkang, sebab tu bila kita bawa isu longkang, isu longkang kita bawa sebab dia pembiakan nyamuk Aedes, dia membawa kepada masalah banjir yang pergi kepada rakyat. Betul. So itu adalah masalah rakyat. Bila kita bawa masalah tu, koyak. Tapi you cannot blame me for speaking up for the people. Yes, that's right. I'm not speaking up for myself. Betul. Saya tengok memang longkang tu memang macam tu. So ada tengok video tu lah kan? Tengok itu. Wajar saya rasa video tu keluar. So jangan terkejut Sultan kalau satu hari nanti tiba-tiba saya hilang daripada radar. Tiba-tiba call Sanjeevan tak dapat, entah Sanjeevan dah pergi mana, tiba-tiba hilang. Ya, betul. Lesap. I think that's also happening ya. Banyak kali saya tengok at the basic level mereka akan tutup account. Saya tengok ada beberapa orang account hilang tak apa. Jangan orang hilang. I'm talking about orang hilang. Bercakap mengenai orang hilang ya. Boleh tak kita bawa satu lagi topik yang also quite important for to discuss. Kebelakangan ni saya tengok banyak kes tembak menembak. Satu di Brickfields. Ya. Ya, itu di restaurant I think. Restaurant. Then last one I tengok dekat Meru Klang. That's a couple of days ago kan. Apa sebenarnya tengah terjadi? And I'm asking you this because Sanjeevan pun sebenarnya
pernah kena tembak kan? Betul? Can you just tell us a little bit more about this? Talk about saya kena tembak, itu adalah pengalaman yang menggerikan. Okay. Yelah, kena tembak, masuk koma 35 hari. Kejap. Kena tembak betul-betul lah ni? Kena tembak betul lah. Berapa banyak? Dua biji. Oh gila. Serius Tembus 2 biji. Oh my god. Wow, and it's you're still sitting and speaking about it right now. God's grace. My god. Can you tell us a little bit more about this? I think God wants me here because yelah, mungkin saya ada tanggungjawab yang perlu saya laksanakan. Tak tahulah. Tapi itulah Sudan. Sahabat saya sebagai seorang mangsa jenayah, saya tahu betapa besar impaknya pada diri kita dan juga keluarga kita bila sesuatu kejadian yang tidak diingini ataupun jenayah berlaku pada diri kita. So saya ditembak, masuk dalam koma 35 hari dan sebagainya. 2013 kena tembak, 2016 saya kena tangkap di bawah poka dan sebagainya. Lepas tu dituduh dengan pelbagai tuduhan jenayah. Tapi akhirnya menang juga di mahkamah. Saya buktikan diri saya tak bersalah di mahkamah. Saya lalui proses mahkamah. Semua kes dibicarakan sepenuhnya. Dan di akhir perbicaraan saya dibuktikan tak bersalah. Wow, okay. Bukan satu atau dua kes. Lebih daripada 15 kes jenayah yang saya dituduh pada ketika itu. Kalau Sudan tengok balik, masa tu saya paling kuat kecam mengenai pihak polis. Ya benar. Kecam mengenai salah laku di dalam pasukan polis, salah guna kuasa, rasuah dan macam-macam isu dalam PDRM pada ketika. Dan coincidentally saya ditembak. Lepas tu saya ditangkap. Jadi you can see the coincidence there lah. Yalah. Yeah. So sekarang ni jadi pengkritik pada kerajaan, kita kritik Perdana Menteri, kita kritik kerajaan pada hari ini, dasar-dasar mereka, beban yang ditanggung oleh rakyat disebabkan kerajaan pada hari ini. Jadi ada risikonya, Sudan. Yelah, kita bercakap, ramai mendengar video tu jadi tular dan sebagainya. Itu one part of it. Tapi ada risikonya. You never know if one day I can disappear. You know, anything can happen. You never know if one day I boleh tahun ni saja ada couple boleh, of you never know if disappearance kan? Kes Pamela. Benda tu misteri. Betul. Just hilang off the radar, just macam tu kan. So what kind of country you are living in? Betul. You know, kalau orang boleh ditembak di hari siang macam tu, di restoran orang tengah makan, macam kalau Sudan tengok kes di Brickfield kan, orang tengah bukan makan, orang mangsa je ke tengah makan, tapi orang lain, family dengan anak apa semua tengah makan, lepas tu orang datang tembak-tembak macam tu. What kind of country you are living in, Sudan? IGP cakap negara ni masih selamat. Do you think negara ni masih selamat? Dengan kes tembak-menembak ni, saya rasa saya sebagai seorang mangsa yang pernah kena tembak, I don't feel safe. Yeah, of course. So dengan tambahan pula dengan saya kritik tak henti-henti, I rasa tak mustahil. It's not you cannot say it's impossible kalau kejadian tembak tu boleh berulang lagi, ataupun ada kes saya dituduh lagi, banyak kali saya ditangkap lagi. Banyak kali kita dengar nama Sanjeevan panas kan, all the time kan. All the time. So this is dangerous because bila agensi digunakan, sama ada secara rasmi, secara tidak rasmi, it is very scary sebenarnya. Mengapa? Apa yang kita buat? Apa kesalahan kita? Mengkritik kerja itu menjadi salah ke? I don't think so. No, generally everybody will be, scared, traumatized, takut apabila dah lalui benda-benda yang saya lalui kan. Saya cakap ni seminit je, Sudan saya kata, saya kena tangkap, saya kena tuduh saya kena tembak, saya masuk koma. Koma tu you think about it a little bit more, that's scary. Koma maksudnya that means you are in a very scary situation between life and death. Kan? If you think about it lah kan? Obviously. So kalau orang tengok this common man living a normal life, nobody wants to go through it. But to me, I dah lalui benda tu. Saya dah lalui benda tu, dah nampak pistol depan muka saya,
dilepaskan tembakan, bullet masuk koma. Saya rasa dah tak heran lah dengan benda ni, Sudan. So kalau setakat nak ugut-ugut, setakat nak takut-takutkan, nak tangkap, nak hilangkan kita ke apa kan, you know what I'm going to say. Yeah, of course. But you have gone through a lot of trials and tribulation to continue speaking No, out. they can always make perception. Ini ialah mereka boleh wujudkan perception, ialah dengan tuduh saya di mahkamah, boleh kata oh Sanjeewan ni terlibat dengan jenayah. Tapi keputusan mahkamah mengatakan sebaliknya. Betul. Tak ada pun satu kes yang kata saya bersalah. Betul. Tapi saya percaya ini adalah percubaan untuk menggurunkan Sanjeewan lah, menakutkan Sanjeewan. Untuk menakutkan saya satu, lagi satu memburukkan nama saya, wujudkan satu persepsi terhadap saya supaya apa saja saya cakap rakyat di luar sana tak percaya. I got it. You know, that's a game. That's a game plan. Okay. Tapi eventually the truth will come out. Okay, very interesting. So I think saya percaya kalau saya ada di pihak yang benar, saya tak perlu rasa takut dengan sesiapa, Sudan. You ada kuasa ke, ada pangkat besar ke, I tak perlu takut. Kalau saya berada di pihak yang benar. Ya, betul. One thing, saya ada kebenaran, saya berpegang kepada kebenaran dan saya berpegang kepada Tuhan. I agree. Yeah. I agree. I think what you have gone through requires one entire session on itself. but thank you for sharing. We really have to reconsider bagaimana apa perasaan rakyat pada hari ini, terutamanya dengan isu-isu jenayah seperti ini, ya. Bukan mudah sebenarnya untuk mendapat pistol. Lebih-lebih lagi menembak dan hilang begitu sahaja. The fact is that is happening not once but multiple times. In the recent times. In the recent months. That like almost every month you can hear they're shooting here, they're shooting there. Betul. And at this very juncture right now, kita pun tanya, adakah are we still safe or not? And I think ini soalan yang perlu dijawab oleh pihak berkuasa lah. Pihak berkuasa dan kerajaan. Ya, benar. But the fact is rakyat rasa tak selamat di luar. Rakyat rasa tak selamat. Dan itulah. Kalau hari-hari ada kes tembak, setiap minggu ada kes tembak sini, tembak situ. You rasa berani ke rakyat nak bawa anak, bini keluar makan di tempat awam? Betul. Tak berani, Sultan. Betul. Bukan dia kena tembak di mana-mana tahu, di tempat dalam. Dia kena tembak in the middle of the city, in the middle of the town. Exactly. Kan? Kalau nak buktikan, bagilah Perdana Menteri berjalan tanpa guna UTK, tanpa guna pengawal keselamatan, bodyguard dan sebagainya. Jangan guna apa-apa. Lead by example. Perdana Menteri jalanlah di luar tanpa bodyguard, tanpa apa semua. It doesn't happen. Menteri dalam negeri tak payah guna bodyguard, tak payah pakai UTK, berjalan di luar tanpa bodyguard dan semua. Boleh, berani. Dia memang tak relevan pun, tapi saya rasa dia tak berani lah. Walaupun dia tak relevan, tapi dia tak berani lah. But I agree. This is something that is very dangerous. A dangerous precedent getting set. Walaupun IGP ke ketua polis ke berkata negara masih selamat, rasa kita perlu membendung isu ini dengan lebih kritis lagi, secara lebih efektif lagi. So, rakyat akan percaya dengan cakap polis ke, atau rakyat akan lebih percaya kepada apa yang mereka melihat depan mata mereka? Betul. Obviously rakyat akan percaya pada benda yang mereka melihat terjadi di depan mata mereka. Ya, betul. Ada kejadian tembak, lepas tu boleh pula viral CCTV, viral gambar, betul, dan sebagainya. Betul. So rakyat nak percaya dengan siapa? Daripada kita dengar media statement daripada orang, tapi bila kita buka TikTok tu, kita nampak video menembak tu, ngeri bang. Menggerikan, sudah nak cakap dengan you. Yes, I agree. We have to really ask them, can you do something about it, rather than just talk and simply give false promises. Jadi Sudan, saya rasa kita dah bincang pasal sama ada MCA ni dan MIC patut berada dalam kerajaan madani atau keluar. Itu satu. Dan keduanya, kita ada kupak sedikit mengenai isu-isu jenayah, tembak-menembak. So sama ada negara pada hari ini berada dalam keadaan selamat atau tidak, itu adalah satu soalan yang perlu dijawab oleh pihak polis dan juga Menteri Dalam Negeri dan Perdana Menteri. Betul. So, sama ada mereka masih rasa selamat atau tidak lah.
Saya rasa sama ada negara masih selamat atau tidak, benda ni perlu dijawab oleh kerajaan. Jadi rakyat ataupun penonton kita yang sedang menonton podcast Sembang Santai, saya biarkan saudara-saudari supaya menilai sendiri sama ada kerajaan pada hari ini benar-benar menjadi sebuah kerajaan yang menjalankan tanggungjawab mereka pada rakyat, dan adakah negara kita pada hari ini berada dalam keadaan yang selamat. Adakah anda rasa selamat untuk keluar bersama ahli-ahli keluarga? Adakah anda berani bawa anak, isteri makan di luar? Adakah anda rasa selamat? Ini adalah satu persoalan yang anda patut tanya diri anda dan jawab dengan jujur. Jadi dengan itu, student, saya rasa kita dah sampai ke penghujung episod ke-14 podcast Sembang Santai. Sehingga kita jumpa lagi dalam episod ke-15. Ya. Saya undurkan diri, saya Sanjeevan. Dan saya Sudan. Terima kasih semua.